Bagaimana PKR, Parti Keadilan Rakyat, boleh ditubuhkan? Pada tahun 1998, Malaysia dikejutkan dengan timbalan Perdana Menteri waktu itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim dipecat dan kemudian dipenjarakan. Berikut adalah berita terkini mengenai pelucutan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai timbalan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Tapi ramai rakyat Malaysia tak percaya. Jadilah gerakan reformasi, laungan yang berkumandang di jalan-jalan Kuala Lumpur. Satu gerakan rakyat tercetus. Masa tu protes saja tak cukup. Mereka perlukan parti politik untuk teruskan gerakan ini. Pada April 1999, lahirlah Parti Keadilan Nasional yang diterajui oleh Dr. Wan Azizah Wan Ismail. Pada tahun 2003, Keadilan bergabung dengan Parti Rakyat Malaysia. Maka jadilah parti besar dengan nama baharu iaitu Parti Keadilan Rakyat. Pada PRU 2004, mereka cuma menang 1 kerusi. Tapi perjuangan tak padam. Pada tahun 2008, tsunami politik pun bermula. PKR dan rakan-rakannya berjaya merampas 5 buah negeri. Dan akhirnya, 2018, tumbanglah Barisan Nasional. Pada tahun 2022, Datuk Seri Anwar Ibrahim dilantik menjadi Perdana Menteri Malaysia yang ke-10, iaitu selepas 24 tahun perjuangan. Begitulah, dari penjara ke Putrajaya, dari jalan raya ke pentas kuasa.